Assalamualaikum. Aku nak tanya juga yang berapa-berapa individu ni. Dia tak beli lembu. Adalah berpuluh-puluh orang. Dia tak beli lembu bawa masuk kemari. Tiba-tiba dia ada beli lembu. Yang kandang, hak pasang kandang kawasan ni 5-6 kali tak ada. Dia jadi macam mana sebenarnya cerita dia ni? Dia jadi konsep gila apa? Masuk. Masuk balik. Balik. Masuk kandang. Sampai Jai. Kenapa? Mana anak Sampai Jai? Mana? Tu. Ui, cantik, handsome. Tapi Jai kenapa? Sarudin. Muhammad Sarudin. Kau tak masuk kandang, kenapa Muhammad Sarudin? Balik. Masuk kandang. Masuk kandang. Masuk. Masuk kandang. Dia halang pula orang tu nak masuk kandang pula dah. Joyoh ni halang kawan tu nak masuk kandang. Kenapa? Kau panggil anak kau balik ni. Comel. Balik. Ni bawa balik dah. 18 kan? IPK KL mana IPK KL? IPK KL tak lapor lagi ni. IPK KL tak lapor. 18. 18 dan tu. IPK KL tak lapor lagi. Masuk lapor. Nasruddin. Mari sini Nasruddin. Mari ni. Kau handsome betul kau Kau handsome sekarang ni. Kau kurus sangat ni kenapa lah? Kau isap pik pula ke? Woi.